Assalamualaikum. Dalam video ini saya akan tunjukkan bagaimana FB Graphic Hero, iaitu sebuah software Facebook untuk kegunaan anda sendiri, dan juga anda boleh gunakan untuk desain gambar grafik kepada klien anda. Okey. Apa yang anda perlukan hanyalah username dan juga password, iaitu akan diberikan setelah anda membuat pembelian FB Graphic Hero. Alright, di sini merupakan kontrol panel anda, iaitu home, lunch dan juga training. So anda boleh belajar melalui training. Okey, untuk dalam video ini saya nak tunjukkan bagaimana software ini berjalan, ataupun bagaimana anda boleh gunakan software ini. Alright, ini merupakan canvas, okey, canvas untuk anda desainkan grafik yang ingin anda desainkan, okey, ataupun anda ingin buat. So anda lihat kat sini ada upload image, color, bring forward, send backward, delete dan sebagainya. Jadi untuk anda desainkan untuk permulaan, anda perlu pilih mana satu yang ingin anda buat. Okey, desainkan. Cover, iaitu cover timeline. Alright, profile, tab, post. Post ini yang post di fanpage anda. Okey, semua ni berkenaan dengan fanpage anda. Milestone, Fangate, ad, okay, Facebook ad dan juga custom size. So pada custom size ni anda boleh setting sendiri size apa yang ingin anda designkan. Okay, okay, yang pertama anda boleh try cover. Okay, cover fanpage page. Ini merupakan size cover profile, cover timeline. So apa yang perlu anda lakukan, anda boleh try sendiri design, masukkan teks. Contohnya just klik, pilih yang teks dan just drag. Okay, drag. Kalau nak besarkan pun hanya klik macam ni. Okay, anda boleh macam ni. Alright, dan anda boleh uh, locatekan anda punya teks ini ikut anda punya kesesuaian ataupun anda hendak. Alright, apa yang perlu anda lakukan, anda hanya klik, double klik, okay, untuk anda delete, untuk anda edit teks. Contohnya company, okay, ataupun kedai. Alright, okay, setelah anda siap, anda just klik and then klik balik, dan anda boleh letak di mana-mana yang anda suka. Okay, di sini anda boleh klik dua kali. Okay, double klik, anda boleh tukar dia punya color. Okay, kat sini anda boleh tukar. Okay, alright, boleh tukar dia punya color. Okay, kita try. Alright, untuk anda tambahkan lagi teks, anda boleh klik pada ini. Okay, teks, dan alright. Okay, ini adalah tagline untuk kedai kasut. Okay, contoh ini saya buat sebagai contoh. Alright, di sini anda boleh tukar dia punya type. Okay, anda boleh tukar macam ni. Kalau anda nak macam ni, anda boleh tukar. Ini adalah untuk menyenangkan anda. Anda boleh tukar. Okay, pilih mana satu yang anda nak dan sebagainya. Dan anda boleh tukar dia punya size. Okay, size macam ni. Ataupun anda boleh sizekan manual macam ni sahaja. Okay, sorry ya. Alright, manual. Okay, ini adalah uh, salah satu cara untuk anda buat. Okay, anda boleh buat. Okay, di sini disediakan background untuk anda. Okay, kalau anda tak ada background sendiri, anda boleh masukkan background. Okay, automatic masuk ke background. Anda pilih background mana yang anda nak. Okay, ini sangat menarik untuk anda. So anda tak perlu lagi cari background dan sebagainya, sebab ia telah disediakan di dalam uh, software ini. Okay, anda boleh pilih background dan sebagainya. Ini saya buat sebagai contoh. Okay, untuk dah. Okay, saya pilih yang senang. Okay, contohnya yang ini saya pilih. And then di sini anda ada juga border. Anda boleh pilih border yang ingin anda gunakan.
contoh saya pilih yang ni. Okay, ini border. Dan di sini disediakan grafik. Okay, grafik ni anda boleh pilih mana apa grafik yang anda ingin gunakan. Contohnya ribbons. Okay, saya gunakan ribbons. Alright. Besarkan. Okay, anda boleh letak kat sini. Okay, dan klik pada send backward. Okay, dan tulisan tu akan naik. Alright. Di sini anda boleh buat shadow dan sebagainya. Okay, anda boleh try cuba-cuba. Okay, pada grafik ni berbagai-bagai grafik lagi yang anda boleh gunakan. Contohnya saya nak letak ini. Alright, saya letak ke sini biasa. Letak sini. Okay. Anda boleh guna grafik lain, contohnya sosial media. Okay, anda boleh letakkan Facebook kat sini. Okay, contoh. Okay, ataupun benda-benda lain lagi. Okay, guys, klik like. Anda boleh kecilkan. Alright, dan letak. Dan anda boleh cuba benda-benda lain lagi. Okay, kat sini ada memes. Alright, placeholder dan sebagainya. Okay, itu yang perlu anda lakukan. Okay, dan di sini juga ada shape untuk anda. Okay, shape ni anda boleh klik 2 kali kalau susah. Okay, dan anda boleh tukar color pada shape ni. Contohnya saya nak color hijau. Ni pilih. Right. Kalau anda nak pusingkan benda ni pun boleh. Okay. Okay, contoh. Alright. Dan yang paling menarik sekali, okay, jika anda tiada idea untuk buat untuk design anda punya cover timeline ataupun benda-benda lain, okay, anda boleh gunakan templates. Okay, di sini disediakan templates untuk anda. Okay, ada untuk cover, tab, post, milestone, fanpage dan juga ads. So kita sekarang tengah buat cover fanpage. So contohnya saya pilih yang senang sikit. Saya pilih yang ini. Alright. Okay, pilih yang ni. So nanti hijau yang besar ni, okay, dia akan potong, okay, jadi ni. Ataupun kita pilih yang ni. Sama. Okay, apa yang perlu anda lakukan hanyalah edit. Okay, contohnya kedai makan. Alright, senang. Okay, just edit. Apa yang perlu anda jom kenyang. Dan anda boleh tambah sendiri ads, teks anda sendiri dan sebagainya. Okay, anda boleh edit dia punya size ataupun tukar dia punya ni font. Alright. Okay, itu untuk cover timeline. Okay, anda boleh gunakan template untuk tab. Okay, anda faham tab ni yang ada dekat fanpage anda. Okay, di mana di kotak kecil tu. Alright, and then anda boleh buat post. Okay, pilih yang post. Biasa anda tengok orang buat apa, post iklan di newsfeed. Okay, anda boleh pilih mana anda nak. Anda boleh tukar gambar ni jadi produk anda. Okay, dan tukar ayat-ayat ni semua. Alright, letak logo dan sebagainya. So ini akan meningkatkan anda punya CTR pada Facebook Ads nanti, sebab gambarnya lebih menarik. Okay, gambarnya lebih menarik dan buat orang tertarik untuk klik gambar tersebut, gambar iklan anda ini. Alright. Okay, itu adalah contoh
sebagainya. Fangate pun anda boleh. Fangate tu yang click like us dan sebagainya. Okay. Alright. So kat sini saya try pilih yang cover timeline tadi untuk saya ceritakan lebih mudah ataupun okay, di sini ada pelbagai, ada beratus template untuk anda. Anda hanya klik dan edit sahaja template tersebut. Okay. Anda boleh design untuk kedai anda. Alright. Okay, anda boleh drop shadow ataupun anda boleh bring ascend backward ataupun bring upward. Okay, bring forward. Okay. Dan anda boleh tukar dia punya color. Okay, kalau anda nak masukkan gambar, anda boleh klik pada upload. Okay. Contohnya saya nak masukkan gambar ni. Alright. Just masukkan gambar. Edit saja. Okay. Anda tak perlukan kepakaran Photoshop dan sebagainya. Jadi untuk anda preview, untuk anda lihat apa yang telah anda desainkan, anda boleh klik pada preview dan ini merupakan gambar yang sudah siap design. Okay. And then kat sini anda boleh save. Okay, untuk anda nak edit lain kali, okay, anda boleh save. Dan kalau nak edit lain kali, anda boleh load balik. Okay. Dan setelah siap semua benda ini, anda hanya klik pada download. Okay. Contohnya download ni timeline demo. Okay. And then just klik save. Okay. Dan itu sahaja. Okay, itu sahaja. Sangat senang dan anda boleh edit-edit sendiri apa yang perlu anda inginkan. Okay. Apa yang anda inginkan, anda hanya edit-edit. Okay, contohnya saya nak try save yang post ni untuk saya buat iklan. Contohnya saya nak buat sale untuk produk saya. Okay, sale baju muslimah. Alright. Saya akan klik, double klik dan drag, tarik dia. Right. Kemudian saya boleh edit dia punya style ataupun size. Okay. Alright. Dan saya nak tukar dia punya warna. Saya pilih warna kuning. Alright. Dan saya tukar untuk muslimah sahaja. Okay. Okay, saya suka pakai benda ni sebab dia nampak menarik. Alright. Okay, dah siap. Right. Senang kan? Okay, senang. Jadi apa yang perlu anda lakukan hanyalah klik pada ataupun tengok terlebih dahulu adakah cantik ke tak. Okay, kemudian klik download. Alright, klik download. Post demo. Alright. And then klik save. Okay, itu sahaja untuk video bagaimana anda boleh gunakan gunakan software FB Graphic Hero. Okay, terima kasih saya ucapkan. Selamat menggunakannya dengan baik untuk kegunaan anda sendiri dan juga untuk anda boleh gunakan untuk anda design kepada clients anda. Okay.
device anda. Alright, kita jumpa pada next video untuk saya tunjukkan bagaimana untuk anda upload ke Facebook, uploadkan gambar yang telah siap ke Facebook. Okey, terima kasih.